أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi semangat para jamaah Masjid UPNM. Alhamdulillah, kita dah masuk kepada 16 Ramadan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmat kurnianya dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan sedikit yang dipanggil sebagai santapan rohani ataupun tazkirah Ramadan, lebih kurang dalam setengah jam macam itulah. InsyaAllah saya akan cuba habiskan dalam pukul 2.30 insyaAllah. Dan pertama sekalinya saya nak kita panggil apa, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada pihak Pusat Islam dan juga Masjid UPNM kerana menjemput saya untuk menyampaikan sedikit kaitan dengan tazkirah pada hari ini, tazkirah Zuhur pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada semua dan dapat para jamaah tuan-tuan sekalian untuk sampaikan kepada orang lain pula, insya-Allah. Baik. Jadi tazkirah Ramadan yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah bertajuk Ramadan dan juga Al-Quran. Jadi kalau kita bahaskan tentang Ramadan dan Al-Quran, ini merupakan satu topik yang tak lari daripada perbahasan setiap tahun. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan memandangkan kita pada esok hari akan menyambut nuzul Quran. Hari ini 16 Ramadan, esok 17 Ramadan nuzul Quran, maka sesuailah topik ini untuk dibahaskan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Ramadan dan juga Al-Quran. Dan setiap tahun kita mendengarkan kuliah daripada kalangan ustaz-ustaz, penceramah-penceramah. Setiap tahun kita dengar, dah beberapa puluh tahun kita mendengar bahawa Ramadan inilah bulan yang paling berkat dalam banyak-banyak bulan dalam Islam itu. Dalam banyak bulan Islam, Ramadan sahajalah bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dan fokus tazkirah ini saya akan membahaskan di mana perkaitan antara Ramadan dan Al-Quran itu sangat-sangatlah signifikan. Yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, dekat 5 ayat dalam surah Al-Baqarah yang membahaskan tentang Ramadan, prinsip-prinsipnya dan juga ciri-cirinya yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah tersebut. Dan kita tahu bahawa Ramadan adalah bulan yang berkat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat dan segala serba-serbi 1000 jenis-jenis kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan ini. Dan dalam pada masa sama, Ramadan juga ialah bulan yang panas. Kan? Kerana perkataan Ramadan itu diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu bermaksud Ramadan, yang berarti panas membahang. Kerana dalam situasi realiti orang Arab, selalunya mereka kalau nak bagi satu bulan tu, dia berdasarkan situasi keadaan ketika itu. Dan kebiasaannya di tanah Arab itu waktu Ramadan ni mesti panas. Jadi disebut sebagai Ramadan panas,
sangat-sangat panas. Kita bayangkan di padang pasir itu macam mana kan, dengan pasir, dengan batu-batu kita pijak pun panas. Kita kan sekarang ni buka luar panas kan. Petah lagi kalau orang-orang di Arab, di tanah padang pasir yang panas tu kan. Dan dalam pada masa sama Ramadan atau Ramadan itu, kalau daripada segi sudut situasi panas itu, kalau daripada metafora dia, kita faham bahawa Ramadan itu juga panas yang membakar dosa-dosa manusia yang silam. Kerana bulan ini selama lebih kurang 30 hari ini adalah masa untuk manusia membakar dosa-dosanya dengan perbuatan-perbuatan amal ibadah yang mulia dan sebagainya. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Mafhumnya, barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan, man qama ramadana imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan diampunkan ke atasnya dosa-dosanya, kesilapannya yang terdahulu. Ada dua syarat je untuk supaya dosa manusia itu terhapus pada bulan Ramadan, iaitu dengan berpuasa secara beriman, dengan keimanan yang tinggi, dan juga dengan penuh pengharapan. Raja orang panggil, penuh pengharapan untuk Allah Ta'ala memberikan dia pahala dan sebagainya. Maka insya-Allah dosa-dosa kesilapannya yang terlalu akan dihapuskan. Dan ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Ini hadis yang biasa kita dengar, ustaz-ustaz selalu sampaikan, di mana bila masuknya bulan Ramadan ini, futihat abwabus sama, ataupun futihat, terbukanya pintu-pintu syurga. Tiga perkara. Yang pertama, masuk bulan Ramadan akan terbukalah pintu-pintu syurga. Pintu syurga ni banyak, tuan-tuan. Ikutlah saluran mana pun kita nak buat. Orang-orang mukmin nak buat macam mana pun. Solat ada syurga dia. Kalau buat solat ada syurga dia. Sedekah ada syurga dia. Berbuat baik kepada ibu bapa ada pintu syurga dia. Dan Ramadan ada satu pintu khas untuk orang-orang yang berpuasa dengan syarat tadilah, iman dan wahtisaban tadi itu, yang mana pintu syurga itu dikenal sebagai pintu Ar-Rayyan. Jadi barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan juga pengharapan, insya-Allah Allah Ta'ala akan kurniakannya pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan itu, dan sebagainya. Baik. Jadi dalam bulan puasa yang kita nak bahaskan pada hari ini ialah bagaimana Ramadan dan Al-Quran itu sangat signifikan dan terkait, di antara satu sama lain. Itu kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada phone, buka dalam Quran, buka Quran ni, apa panggil Quran online tu kan, buka surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa seperti mana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu beroleh takwa. Okey. Kalau kita lihat ayat Quran ini, sebenarnya ianya memuji orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang berpuasa lah, seperti kita ni, insya-Allah. Orang-orang beriman itu pasti akan berpuasa. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Allah Ta'ala menggunakan sirah perkataan ataupun dalam lahjah balaghah Arab itu,
Boleh guna banyak benda, banyak perkataan lain, contoh macam wajaba ke faradha ke, tapi kenapa ditulis sebagai kutiba? Bermaksud bahawa ianya telah tertulis. Kataba, dalam bahasa Arab kataba tulis, kutiba ditulis ke atas kamu ini puasa seperti orang-orang sebelum kamu pernah berpuasa. Jadi puasa ni bukan benda baru bagi umat Muhammad macam kita ini. Ianya telah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu sebelum umat-umat Muhammad, seperti kita ini. Bagaimana cara berpuasa orang-orang dahulu? Ini ada perbahasan je lah. Sebelum datangnya Islam, sebelum disyariatkan puasa itu, puasa Ramadan itu, kebiasaan orang Arab berpuasa 3 hari dalam sebulan. Satu bulan dia ambil 3 hari puasa. Dan ada macam-macam jenis puasa lah. Ada yang puasa sehari, ada yang puasa tak makan, ada yang puasa tak minum dan sebagainya. Jadi itulah yang dipanggil sebagai difardukan puasa ke atas orang-orang sebelum kamu itu, iaitu umat-umat. Dan ada setengah ahli tafsir mengatakan bahawa golongan ahli kitab yang difardukan puasa ke atas mereka lah. Siapakah golongan ahli kitab? Iaitu Nasara dan juga Yahudi, Yahudi. Kenapa dipanggil sebagai Yahudi? Kenapa dipanggil sebagai Nasara? Dia ada perbahasan dia. Mungkin Ustaz Zahid boleh betulkan saya lah. Ustaz Zahid bidang bahasa Arab. Okey, kenapa dipanggil sebagai Nasrani, Nasara? Ahli kitab pun Nasara, bukan Kristian. Kristian lain. Kristian Trinity itu kan, 3 salib. Nasrani ni ialah golongan yang mengikut ajaran Nabi Isa AS. Dia daripada perkataan Arab Nasara, iaitu yang membantu, yang menolong. Siapakah Nasrani? Ialah mereka-mereka yang menolong dakwah Nabi Isa AS. Jadi jangan salah faham, Nasrani dengan Kristian itu berbeza, perbahasannya lah. Kalau Yahudi lah macam mana? Semua Yahudi, harga pun Yahudi, habis semua Yahudi dipersalahkan kan. Harga kat bazar Ramadan semua harga Yahudi, harga Melayu tak ada. Okey, bila sebut Yahudi je, orang mesti ingat orang duduk kat Israel kan. Memang betul lah, Yahudi itu bangsa kan, bangsa, iaitu nama lain dia Bani Israel. Tapi kalau kita tengok pada terminologi bahasa Arab tu, Yahudi itu daripada perkataan hadaya ataupun hidayah, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bangsa Bani Israel yang diberi petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kiriman nabi-nabi yang membimbing mereka. Itu bangsa Yahudi. Kan? So semua Yahudi ni jahat ke? Jangan kata macam tu kan. Itu perbahasan. Cuma macam mana saya nak kaitkan bahawa golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani juga pernah berpuasa sebelum umat Muhammad macam kita ini dahululah. Dan Allah Ta'ala sebut apa? La'allakum tattaqun. Tattaqun kan, supaya kamu beroleh ketakwaan. Apakah maksud takwa? Takwa ni adalah satu perkara yang sangat sukar untuk dicapai, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap daripada kita ini nak mencapai ketakwaan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat susah. Sebut takwa senang, takwa. Makan kat restoran mamak takwa pun senang. Pergi start motor, petang kan nak makan teringin, makan takwa, pergi, senang, takwa sebut. Tapi nak capai takwa tu, Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangatlah susah kan. Dan kalau kita lihat juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sirah fi'il mudhari' dalam konteks la'allakum tattaqun itu, dia ada dia punya sebab dia. Itu kecantikan bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu kan. Kenapa? Kerana bila kata fi'il mudhari' tattaqun, supaya kamu beroleh ketakwaan. Dia kata fi'il mudhari' ini ialah maksud dia benda tu, perbuatan tu sedang berlaku, sentiasa berlaku. Jadi menunjukkan bahawa takwa ini
ialah satu sifat yang perlu dicari oleh orang-orang mukmin sentiasa dan istiqamah, berterusan. Cuba kalau kita bayangkan, kalau ayat la'allakum tattaqun ini ditukar kepada fi'il amar, dia jadi perintah pula, ataupun jadi fi'il madhi. Benda berlepas, tak cari takwa lagi dah lepas dah. Benda dah lepas. Itu kecantikan bahasa Arab. Okey. Dan ketakwaan ini juga kalau kita lihat dalam surah Al-Hujurat, yang di mana orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang memiliki ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang mempunyai ketinggian takwa dalam kalangan kamu. Biarlah rupa dia tak sehandsome Syafiq Kyle, tapi akhlak dia baik, kan? Biarlah kulit dia tidaklah seputih orang-orang putih, kulit macam orang Arab Badui, hitam legam dan sebagainya, kan? Tapi hati dia bersih, jantung dia bersih, hati dia bersih, dan dia mempunyai takwa yang tinggi, dan dialah yang manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi refleksi kepada Al-Quran tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ini kalau kita lihat ayat Quran lain juga menerangkan dalam surah Ali Imran ayat 134, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maksudnya, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah, keampunan daripada Tuhanmu. Sesungguhnya wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, sesungguhnya syurga itu terbentang luas, seluas-luas langit dan bumi itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kembalinya ataupun janji Allah taala kepada orang siapa? Orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Dan selepas itu ayat surah Ali Imran ayat 134 selepas itu yang menerangkan sifat ciri-ciri orang-orang bertakwa itu bagaimana. Kita tahu tadi takwa, kita tahu dah takwa ni benda yang sukar untuk dicapai. InsyaAllah Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, jangan risau. Apakah ciri-ciri, di antara ciri-ciri orang bertakwa, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiz wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Okey, ciri-ciri yang pertama orang-orang bertakwa apa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apakah maksud dia? Iaitu orang yang menginfakkan hartanya sama ada dia senang ataupun susah. Itulah orang, ciri-ciri pertama orang yang bertakwa. Dia infakkan, dia sedekahkan harta dia waktu dia senang, sama ada waktu dia senang ataupun sama ada waktu dia susah pun dia infak juga harta dia. Contoh dia sepit sangat ni, bulan gaji bulan ni masuk lambat ni, bulan minggu depan masuk gaji. Kat dompet ni ada RM60 je kan, RM60 nak sedekah macam mana ni, teringin nak sedekah RM60, tapi RM60 ni sampai akhir bulan ni nak, kalau pakai RM50 sedekah ni memang habis duit, tak sampai minggu depan, memang kebulu lah, mungkin pinjam ke apa, buka puasa kat mana-mana sebagainya. Jadi dia teringin nak sedekah juga. Jadi dalam susah-susah itu pun dia sedekah juga. RM10 tinggal lagi RM40 kan? Cukup tak ada makan? InsyaAllah cukup. InsyaAllah cukup. Yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia sedekah terus RM50. Bagi terus RM50.
Aku tak ada duit ni, duit untuk makan RM20 aku bagi terus kat masjid IPNM, pak bagi RM20. Cukup tak nanti rezeki untuk dia? InsyaAllah cukup kan. Kalau dia ikhlas, takwa tu tinggi, ketakwaan dia tu kan. Okey, apatah lagi kalau waktu dia senang, sarak kan, sarak senang, lagi senang kan. Sedekah banyak kan. Dan kita lihat masjid-masjid sedekah memang kutipan-kutipan orang sedekah ni, Allah masya-Allah kan. Dermawan-dermawan ni tak cakap kan, kadang-kadang kita tak tahu dia sedekah berapa. Itu yang sebaik-baik sedekah kan. Kita tak tahu berapa yang kita bagi, sampai tangan kiri pun tak tahu tangan apa yang tangan kanan bagi kan. Itu sebaik-baik sedekah. Okey, baik, itu ciri-ciri takwa yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri takwa yang kedua iaitu apa? Wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz, apakah maksudnya? Yang boleh menahan diri daripada tahan marah. Seseorang manusia yang marah itu biasa, manusia kebiasaannya marah, itu sifat manusia, fitrah manusia marah. Ke ada manusia tak marah? Manusia tak marah ni bukan manusia kot kan? Mesti marah punya. Balik ni kan, nak buka puasa kan, balik rumah tanya bini kan, tanya isteri, yang apa buka puasa ini yang itulah keadaan penat ni, tak makan kan. Bang, ada sekotak kurma dan juga air kowe je bang kan. Tu isteri kita bagi harapan yang tinggi kepada kita seorang suami kan. Kita tanya elok kan, marah ke tak marah kita kan. Alhamdulillah, cukuplah kalau kita tahan sabar. Wal kaziminal ghaiz, orang boleh menahan marah tu kan. Alhamdulillah, syukur ya Allah kan, dapat makan kurma dengan air kosong pun, air kowe pun cukup lah ya Allah kan. Ini pun dah kita panggil sebagai satu rezeki kan. Itu menahan marah lah tu, menahan marah dan sebagainya. Jadi boleh kata tahan marah itu adalah satu sifat, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kerana dalam hadis Nabi SAW ada menyebut di mana Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bis sur'ah, laisa asyadidu bis sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah seseorang yang kuat itu, asyadid itu ialah orang bis sur'ah, iaitu orang yang gedebe. Sur'ah ni dalam bahasa Arab maksud gusti. Sur'ah, orang yang kuat nak backing nak gedebe, nak gaduh kerja dia kan, baran kerja dia. Bukanlah orang yang kuat tu orang yang gedebeng, orang yang nak gaduh dan sebagainya. Tapi Rasulullah sebut innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang boleh menahan diri dia, yamliku nafsahu, boleh mengawal diri dia ketika mana dia sedang marah. Itulah orang yang kuat sebenarnya kan. Baru-baru ni dua hari sebelum ni yang kes ada viral dekat media sosial, ada budak sekolah kena tumbuk darah hidung. Siapa tahu? Pernah tengok ke? Tuan-tuan pernah tengok kan, budak sekolah kena tumbuk dengan, orang kata dia pengurusi surau ke pengurusi masjid. Biasalah viral ni kadang-kadang kan. Tapi ada video tu lah, saya tengok budak tu hidung dia memang, hidung budak tu memang dah mancung dah pun. Rasa macam orang Bengali je tu rasanya. Berdarah kan, baju sekolah habis merah. Ditumbuk oleh seorang jemaah surau, nak pergi solat Jumaat itu. Tak tahulah pasal apa kan. Kadang-kadang macam tu lah manusia marah kan. Time puasa pun marah kan. Marah tu datang kan. Siapa yang jadi buat yang marah tu? Syaitan lah juga. Syaitan kecil-kecil ni kan. Syaitan kecil-kecil, syaitan general semua dah kena ikat lah dengan kecil-kecil ni. So tak tahu syaitan tu tengok pun orang yang pergi tumbuk tu pun, kau lagi syaitan daripada aku punya kan. Tak boleh kawal kemarahan. Sepatutnya bila puasa ni, Nabi ajar kita, kalau ada seseorang nak ajak kita bergaduh ke, nak ajak kita caci maki, nak ajak kita mengumpat dan mengutuk sebagainya, senang aja kita jawab, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Cukup lah kan. InsyaAllah lari daripada pertelingkahan ataupun perbuatan-perbuatan membawang dan sebagainya. Lari. Inni shaim. Okey, baik. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, apakah ciri-ciri orang bertakwa?
Seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas. Iaitu orang yang boleh memaafkan sesama manusia. Maaf ni dia macam takwa juga tadi. Sukar sebenarnya tuan-tuan. Kadang-kadang mulut boleh cakap maaf, tapi hati belum tahu. Tapi seelok-eloknya maafkanlah sesama manusia, kerana perbuatan maaf itu ialah perbuatan yang digalakkan dan diajar oleh Rasulullah SAW. Dan cumanya kalau perbuatan maaf ni, kalau kita lihat dah, selalunya kalau kita ikut adat orang-orang Melayu, orang-orang Melayu Islam di Malaysia ni, maaf zahir dan batin. Waktu bila? Waktu puasa kan. Waktu puasa pula, waktu raya Aidilfitri kan. Mohon maaf zahir dan batin. Betul lah, betul, tak ada masalah. Tapi cubalah kita ubah sikit. Kalau mohon maaf itu pada bulan Ramadan yang penuh berkat ini kan. Kerana memohon maaf itu juga merupakan satu perbuatan yang mulia. Dibuat dalam bulan yang berkat yang mulia, insya-Allah berlipat kali ganda pahala jugalah. Kita ubah sikit kan. Contoh macam sedekah kan. Kita ubahlah sikit, selalu duit raya kan. Kita panggil pula duit puasa. Duit puasa kan. Kita panggil adat best. Duit raya ni adat orang Melayu kan. Betul. Kita ubah sikit, panggil duit Ramadan. Bagi duit raya pada bulan puasa, insya-Allah. Nak hari Jumaat pula kan. Hari Jumaat last terakhir Ramadan tu, bagi time tu, insya-Allah berlipat kali ganda pahala insya-Allah. Boleh je bagi time raya, tak ada masalah. Cuma boleh kalau nak dapat pahala lebih, bagilah waktu bulan Ramadan. Okey, baik. Itu sifat dalam ayat Quran yang tentang difardukan puasa ke atas orang-orang sebelum kamu. Baik, seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey. Daripada ayat Quran ini menunjukkan bahawa ibrah yang boleh diambil daripada sini ialah berkenaan dengan fiqh puasa, fiqh puasa ataupun fiqhus siyam. Fiqhus siyam dan juga perasaan simpati kepada asnaf, kerana ada sebutan fidyah di situ. Baik, daripada pembahasan ayat Quran ini menunjukkan bahawa secara ringkasnya bahawa umat-umat terdahulu yang berpuasa itu, sebelum umat Nabi Muhammad itu berpuasanya ada ikut hari-hari ayyam ma'dudat, hari-hari tertentu. Sebenarnya saya sebut sebelum ni, puasa dalam sebulan 3 hari. Dan dikatakan bahawa kalau tak nak puasa, boleh kena bayar fidyah, bagi makan kepada orang-orang miskin. Sehinggalah datang ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Inilah baru ayat ini yang memasuk, mengikut setengah daripada ulama tafsir mengatakan bahawa ayat 185 ini menasahkan ayat 184 surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185 ini, ayat 185 ini, yang biasa kita dengar setiap tahun, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Al-Quran, Ramadan inilah bulan di mana turunnya Al-Quran. Esok nuzul Quran. Ada beza tu, nuzul Quran dengan turunnya Al-Quran. Ini menurut pendapat ulama mengatakan bahawa memang benarlah, di mana bulan Ramadan ialah bulan turunnya Al-Quran. Dan ada juga surah lain, surah Al-Qadar contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan Quran tu juga turun dalam malam Al-Qadar. Al-Qadar pun bulan Ramadan lah. Cuma berbahasanya nuzul Quran pada 17 Ramadan itu bagaimana? Itu merujuk kepada wahyu Al-Quran yang diturunkan daripada Baitul Izzah kepada Jibril AS dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira.
dan seterusnya bersambung sampailah 23 tahun, diturunkan secara berperingkat-peringkat. Yang tadi Ramadan diturun bulan Al-Quran itu, ataupun bulan Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar itu ialah Quran itu diturunkan secara semushaf daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu beza dia di antara dengan tadilah. Baik. Jadi Quran ni apa? Petunjuk bagi manusia kan. Minal huda wa bayyinati hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan kan. Quran ni menjadi furqan, pembeza antara hak dan batil. Kita lihat dalam Al-Quran banyak pendua-pendua kan. Al-jannah wan nar. Apa lagi? Al-mu'min wal kafir. Itu membezakan antara hak dan juga batil. Baik. Dan Al-Quran ini kalau kita lihat dan alang-alang bulan Ramadan ini bulan yang turunkan Al-Quran, jadi muhasabahlah diri kita bahawa adakah hari ini kita ada buka Al-Quran ataupun tidak. Adakah hari ini kita ada membuka lembaran, menyemak satu persatu ayat Quran ataupun tidak. Sedangkan Ramadan itu bulan Al-Quran kan. Jadi muhasabah diri kita, peringatan buat diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, bacalah Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah akan dilipat gandakan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tak boleh khatam 30 juzuk pun janji baca Al-Quran. Kalau boleh khatam, alhamdulillah kan. Janji satu hari satu helaian pun sudah mencukupi kalau susah sangat dengan keadaan sibuk dan sebagainya kan. Kalau kita nak ikut para a'immatus salaf dahulu memang sukar. Imam Syafi'i boleh kata satu hari dalam 3 kali dia khatam Quran. Boleh buat ke tuan-tuan puan? Satu hari 3 kali khatam Quran kan. Kita nak baca satu helai pun susah. Jadi peringatanlah kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan dan puan untuk berbaki lagi lebih kurang dalam 14 hari lagi Ramadan ini, insya-Allah kita bolehlah membaca Al-Quran itu sampailah nak bulan malam Al-Qadar nanti baca dan pahala itu akan berlipat ganda. Mana tahu kan, kena waktu malam ganjil kita baca Quran, Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah kan, pahala dia berlipat ganda insya-Allah. Baik. Baik, sebelum saya mengakhiri tazkirah ini, ingin saya sampaikan satu hadis daripada Nabi SAW, dan hadis ini masyhur dan sahih, di mana hadis ini boleh memberi pengajaran kepada kita semua tentang kelebihan bulan Ramadan. Di mana hadis riwayat Sayyidina Talhah ibn Ubaidillah, seorang sahabat Nabi yang hebat, panglima perang yang hebat. Hadis dia, mafhum dia macam ni, hadis panjang. Kalau saya baca dia punya Arab panjanglah, saya bagi mafhum saja. Ada 2 orang pemuda, di mana Talhah ibn Ubaidillah meriwayatkan terdapat 2 orang pemuda daripada Bali. Bukan Bali Indonesia Baliyun, ada satu tempat di daerah Arab lah. 2 pemuda ni datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislaman mereka, nak meluk agama Islam. Jadi mereka masuklah Islam dan diterima Islam mereka. Dan 2 pemuda ini yang mu'alaf ini memiliki karakter yang berbeza. Seorang pemuda ini dia sangat-sangatlah semangat. Semangat dia lebih. Dia orang panggil apa, macam terlebih gula macam itulah. Dia orang panggil apa, macam naik syekh lah kan. Dia kata, aku nak masuk Islam ni, aku nak pergi perang, aku nak dapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa jadi kepada dia? Dengan rezeki, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat syahid. Dia masuk dalam beberapa minggu, masuk perang, dapat syahid, mati syahid dia. Tinggi ganjaran pahala dia mati syahid kan. Dapat. Sebab so, kawan dia seorang lagi. Kawan dia seorang lagi tak macam dia, tak se-agresif dia. Tapi dia hidup selepas setahun kematian kawan dia yang tadi itu, yang meninggal waktu syahid itu. Setahun lepas tu dia meninggal dunia. Baik. Dan jadikan cerita, Talhah pun bermimpi. Dia berada di pintu syurga.
Dan datang satu malaikat membawa kedua-dua mu'alaf ni tadi, yang masuk Islam tadi, dan Talha perasan lelaki dua orang tadi. Dan malaikat menarik kawan dia yang menarik mu'alaf yang nombor 2 tadi, yang tidak pergi berperang, yang berjihad tadi, masuk syurga dahulu. Setelah sekian lama malaikat keluar balik daripada pintu syurga, dia pergi ke belakang, tarik balik yang mati syahid tadi, yang first mati syahid tadi, masuk syurga pula. So jadikan cerita kawan dia yang tak mati syahid tadi masuk syurga dulu, barulah yang mati syahid masuk syurga. Jadi malaikat tu pun setelah memasukkan kedua-dua pemuda tu dalam syurga pun, malaikat berkata kepada Talha, wahai Talha, baliklah kau tak boleh masuk syurga lagi, kau belum mati lagi. Okey, so Talha pun bangun daripada tidur, dan dia pun amat rasa macam takjub lah, dan dia pun ceritakan kepada sahabat lain, aku mimpi macam ni sekian-sekian. Dan sahabat pun kata, ish, pelik mimpi kau ni Talha, pelik, jom kita jumpa Rasulullah. Kan? Dan Talha dan juga para sahabat pun jumpa Rasulullah dan berceritakan tentang mimpi Talha tadi. Dan apa kata Rasulullah? Apa yang kau terkejut sangat Talha? Kan? Apa yang kau terkejut sangat Talha? Talha katalah, inilah Rasulullah, orang ni mati syahid lagi tinggi kot ganjaran dia, kan? Tapi kenapa orang yang kawan dia tak mati syahid tadi, dia boleh masuk syurga dulu banding kawan yang mati syahid tadi? Apa sebab dia? Dan Rasulullah bertanya kepada Talha balik, dihidupkan Talha, kan? Dia solat kan? Dia pernah menempuh Ramadan kan? Dia pernah berpuasa kan? Kaza wa kaza, kan? Dalam hadis Nabi itu kan? Talha berkata, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Di akhir daripada hadis itu dia kata, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya perbandingan antara kedua-dua pemuda tadi itu, jarak itu jauh. Nak bandingkan antara langit dan bumi itu sangat-sangat jauh. Nak bandingkan. Maksud di sini apa? Menunjukkan bahawa si pemuda yang mu'alaf tadi baru saja masuk Islam, kan? Menempuh 1 tahun. 1 tahun menempuh Ramadan sekali, solat, puasa sebagainya, diterima amalan dia dan dimasukkan ke dalam syurga berbanding dengan kawan dia yang mati syahid tadi. Apa maksud dia tuan-tuan puan? Besarnya ganjaran pahala puasa bagi orang-orang yang berpuasa itu. Syurga menanti dengan penuh terbuka kepada orang-orang yang berpuasa kalau dalam keadaan beriman dan juga penuh pengharapan tadi, kan? Jadi pengajaran dia, kalau pemuda tadi sekejap je hidup dia, apatah lagi kita ni. Allah tuan-tuan puan, umur dah berpuluh-puluh tahun ni, cukupkah amalan kita ini untuk menjadi seperti pemuda yang baru hanya setahun saja sudah masuk ke dalam syurga? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan permintaan kita, siar mana kita punya solat, puasa dan sebagainya, insyaAllah, kan? Jadi macam itulah sedikit kisah daripada itu. Baik, jadi sama-samalah muhasabah diri kita agar Ramadan kali ini bermakna kepada kita inilah, dan berbaki lagi beberapa Ramadan ini, dan insyaAllah kita akan bertemu dengan malam Al-Qadar, lagi 10 malam terakhir Ramadan. Sedebutlah ganjaran tuan-tuan puan, insyaAllah. Penuhkanlah qiyam di masjid, di surau-surau dan sebagainya. Waktu solat tarawih kalau boleh janganlah tinggal, kalau boleh jangan tinggal 10 malam terakhir itu, insya-Allah dikira sebagai pahala qiyam dalam malam Al-Qadar itu, insya-Allah. Dan jugalah saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu dengan bulan Syawal, jadi kita beraya itu pun berpada-padalah, bersederhanalah dalam meraihkan bulan Syawal itu, kerana kadang-kadang ini mungkin kalau saya cakap ni, kadang mungkin orang akan kecam saya, kadang-kadang bila kita kata adat kita itu melebihi tunjang syarak itu, kan, saya tak kata tuan-tuan puan, mungkin dalam kalangan orang yang melebih-lebih dalam meraihkan Syawal berbanding dia melebih-lebihkan bulan Ramadan. Sepatutnya Ramadan itu yang kita perlu muhasabah dan juga perlu kejar. Syawal ni kalau kita tengok sehari je puasa, kan? Aidul Fitri itu sehari saja puasa, kan? Orang Arab kan, pergi orang Arab sehari saja puasa dia pun, kan?
Atau dia ajak pergi makan rendang kat rumah, tak ada dia kan. Contoh orang Melayu kita, itu adat bagus, tak ada masalah. Adat yang bertunjangkan syarak tidak ada masalah, makan, silaturahim, ziarah dan sebagainya. Cuma yang saya agak kurang berkenan tu macam hiburan-hiburan tu kan. Kami budak Gen Z, raya bersama macam-macam sekarang ni, Allahu Akbar. Geram tu saya kadang kan. Kadang kita geram kalau phone tu nak tengok budak tu nak congkil kan, apa nak tunjal daripada kadang-kadang macam tu lah, kadang kita geram. Macam moga-moga dijauhkanlah kita dan juga zuriat-zuriat kita daripada ialah macam tu. Kadang kita doakanlah dia, doakan orang-orang supaya berlebih-lebihkan hiburan kan. Kadang-kadang terlebih sudu daripada kuah kan. Sepatutnya kita raikan dalam keadaan bersederhana dan sebagainya. Itu sedikit peringatan dan juga nasihat daripada saya lah. Jadi setakat itu sajalah. Mungkin mengambil masa lebih sikit, minta maaf Ustaz Zahid, Dr. Ridwan sahabat saya. Moga-moga bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Baik. Baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa lataqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik wa wathqillahumma rabitataha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil iman bik. Allahumma jam'an jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.